Bang, portion dia memang banyak macam ni ke bang? Saya tak nak promote kalau abang bagi saya banyak macam ni, nanti customer datang. Memang macam tu. Memang macam tu. Setiap mana yang customer akan datang, inilah portion dia, inilah makanan dia. Kenangan dengan arwah mak aku dekat kedai Yayang Corner ni 3 tahun lepas. Mak aku duduk sini lah. Meja ni lah mak aku duduk. Nasi goreng sotong selambak. Memang selambak lah sotong dia. Nasi goreng pun tak nampak. Untuk combo Merdeka RM15, roti john, ayam atau daging, burger dia bagi 3. Mana nak dapat kan RM15 macam ni? Yang penting sekali bila ayam gepuk, sambal dia. Sambal dia yang ada apa gajus ni, kacang gajus ni penting. Untuk nasi ayam gepuk dia lengkap lah dengan bahan-bahan dia semua kat atas ni. Ayam dia bagi peha dengan isi dia tu. Cendawan goreng. Tak, dia punya portion char kway teow ni banyak Ini makan 3 hari kenyang ni bang. Dia bagi dengan kambing grill dia. Lembut. Tak berapa pedas lah. Memang boleh makan. Selak-selak baru nampak. Nasi goreng sotong selambak ni, dia makan dengan apa? Ya, sambal gepuk dia. Bismillah. Nasi goreng ni digoreng dengan bunga kantan. Nasi goreng ada bunga kantan kantan. Wangi tu. Roti john kulit ayam pun ada kat sini. Roti john kulit ayam. First time aku rasa ni. Bismillah. Kau nampak kampung ni kan? Tapi air dia semua best-best. Kau nak matcha, kau nak caramel, kau nak vanilla, kau nak butterscotch. Mojito dia, soda blue, mojito strawberry. Kat sini, dia punya mushroom soup pun best.